Dan terkadang adalah di dinding karamat itu daripada orang yang sempurna istiqamahnya, padahal menambahi akan tamkinnya. Ya, ada kala Tuhan beri, ada kala tidak. Semua ada hikmah. Dalam segi tamkin, ada kala Tuhan tak berikan zahir karamat pelik-pelik di tangan orang yang sempurna makrifah dia. Jadi macam biasa pun tak nampak pelik dekat dia. Sebab apa? Untuk mentamkinkan lagi, memantapkan lagi makrifat dia dengan Allah Ta'ala. 2. Dan terkadang adalah didirikan ia dengan dia kerana menunjuki segala hamba-Nya. 3. Jadi Allah Ta'ala berikan karamah, dipanggil amrun lil khaliqun lil adah, ada beberapa sudut. Yang pertama ialah untuk bagi hamba tadi mengkuatkan taqwiyatan liyaqini. Yang kedua ialah untuk menambahi tamkin, kemantapan makrifatnya. Dan ketiga, terkadang didirikan ia dengan dia, didirikan karamah itu dengan hamba tadi kerana menunjuk segala hamba-Nya dan mentahqiqkan kasih. Nak memimpin hamba lain, jadi bila setengah orang tu tengok, wah karamat, Masya Allah, ya, seseorang insan yang taat tadi mempunyai karamah-karamah yang zahir terang di tangan dia, maka lagi meyakinkan orang yang mengikuti akan dia.